perpecahan itu berlaku disebabkan dah lama sangat kita berkelahi dalam politik. Jadi dilontarkan penyatuan orang Melayu itu bermula dengan Parti UMNO dan juga Parti PAS. Sebab itulah kita buat convention. Convention ini kita nak mencari input. Dan selepas convention itu kita dapat lihat bahawasanya ada ramai yang berbeza pandangan. Ramai yang sangat berbeza pandangan bahawasanya penyatuan Melayu itu tak semestinya UMNO dan juga PAS. Sebab itu akhirnya hari ini siapa pun tak boleh menafikan hasil daripada convention yang dibuat oleh Pergerakan Pemuda UMNO itu, kita dapat lihat selama ini satu sudut pandangan yang sangat berbeza daripada semua orang. Yang selama ini mungkin disimpan ataupun tidak dilontarkan di media maya, di dalam convention dan sebagainya. Sebab tu hari ini kalau dikatakan bahawasanya convention itu hanya untuk memecah belahkan, bagi saya tidak. Sebab kita boleh tengok hasil daripada convention yang berlaku itu, gegaran itu berlaku satu Malaysia. Dan kita pun boleh lihat di dalam Pergerakan Pemuda UMNO itu sendiri ada perbezaan pandangan. Dan kita menghargai perbezaan pandangan itu. Itu yang membezakan UMNO. UMNO ni, dia boleh berbeza pandangan. Kita meraihkan perbezaan pandangan. Tapi kalau orang di setengah tempat tu, bila berbeza pandangan telah pun dicop. Hari ni kalau nak dicakapkan bahawasanya rakan-rakan Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia ni taksub, sangat taksub kepada PAS, sangat taksub kepada Dr. Akmal. Saya menafikanlah perkara tersebut. Sebab hari ini kalau kita tengok, ketika Dr. Akmal menyerang PM, tidak ada mana media pun yang mengambil itu sebagai subjek ataupun tajuk berita utama. Tetapi normal lah, orang lebih suka benda-benda yang sensasi. Contohnya apa berlakunya convention. Ada banyak perkara dibangkitkan. Dr. Akmal bercakap 2 jam. Siapa yang berada dalam convention itu boleh tengok. Dr. Akmal walaupun dilimitkan pada peringkat awalnya 45 minit. Tapi beliau bercakap 2 jam tanpa henti. Dan ketika 2 jam tu tanpa henti, hanya beberapa benda saja yang diberikan input ataupun diambil sebagai poin utama oleh pihak media. Antaranya kerjasama dengan PAS, keluar berkata Pakatan Harapan dan sebagainya. Tetapi ada satu benda yang tak boleh dinafikan. Gabungan ataupun kerjasama dengan PAS itu memang ada penentangan yang sangat ketara. Ada beberapa sudut pandang yang berbeza di kalangan kawan-kawan. Tetapi dari sudut keluar gabungan bersama DAP ini, memang kita boleh katakan ramai yang nampak ke arah positif. Bermaknanya hari ini, keluar bersama daripada DAP ini memang menunjukkan satu pandangan yang positif, tetapi kerjasama dengan PAS itu ada perbezaan pandangan. Sebab itulah kita buat convention. Itu tujuan convention yang kita buat. Kita nak cari titik permulaan, kita nak cari titik persamaan. Dan kita tidak mengatakan bahawasanya kita akan terus bekerjasama dengan PAS. Sebab itulah Dr. Akmal kata dia sedia menjadi orang tengah untuk meja rundingan. Sebab itu saya beritahu itu, sebelum tertubuhnya Muafakat Nasional pun diadakan meja rundingan. UMNO lepas jadi pembangkang, UMNO tak terus offer nak bekerjasama dengan PAS. Sebelumnya